Tuah keteguhan dalam melahirkan insan unggul yang beraspirasi sebagai tunjang harapan bangsa. Jauh di wilayah Sarawak, wujudnya sebuah sekolah menengah yang menjadi harapan kepada komuniti setempat di sebuah daerah yang diberi nama Lawas. Lawas merupakan kawasan yang menonjol dengan kepelbagaian etnik. Kehidupan harian masyarakat dipengaruhi oleh pelbagai tradisi dan adat resam yang unik. Komuniti di sini terdiri daripada pelbagai kumpulan etnik termasuk etnik Lung Bawang, Melayu, Kedayan, Cina dan pelbagai suku kaum yang lain. Sekolah Menengah Kebangsaan Lawas atau SMK Lawas telah wujud sejak 58 tahun lalu. Sekolah ini telah menempatkan sekumpulan pasukan pendidik yang penuh dengan dedikasi bagi merealisasikan aspirasi pendidikan negara. Sekolah yang telah wujud sejak tahun 1966 telah berkembang maju dengan pencapaian demi pencapaian yang telah dikecapi sekaligus menyumbang kepada perkembangan dan pembangunan komuniti di daerah Lawas. Dokumentari ini bertujuan memberikan gambaran yang menyeluruh tentang SMK Lawas, menggambarkan peranan dan sumbangannya kepada komuniti serta menonjolkan pencapaian dan aspirasi sekolah ini. SMK Lawas bukan sahaja dikenali dengan pencapaian akademiknya, tetapi juga dengan kepimpinan yang kuat dan berwibawa. Kepimpinan di sekolah ini memainkan peranan penting dalam memacu kejayaan dan mencipta suasana pembelajaran yang positif. Walaupun menghadapi kekangan sumber yang terhad, pengoperasian sekolah ini tetap berjalan seperti biasa bagi menjadi hub pendidikan buat komuniti di Lawas. Di tengah-tengah kepimpinan pengetua, Tuan Haji Tuah bin Aziz bersama pasukannya telah menjadi teras kepada kejayaan sekolah ini. Sebagai pemimpin utama, Tuan Haji Tuah bertanggungjawab untuk menetapkan visi dan strategi sekolah. Dengan kepimpinan yang berwawasan, beliau mengutamakan pencapaian akademik dan perkembangan sasiah murid. Dalam melahirkan kemenjadian murid secara seimbang dan holistik, SMK Lawas telah mensasarkan kepada beberapa hala tuju. Antaranya adalah berkaitan dengan kepimpinan sekolah, guru yang berkualiti dan berinspirasi tinggi. Dari segi murid pula adalah kemenjadian model insan yang cemerlang, dan kami juga berhasrat untuk berhala tuju berkaitan dengan komitmen dan pemakatan kualiti yang padu. Selain daripada itu, SMK Lawas juga tahun ini mempunyai hala tuju yang jelas dalam peningkatan SPM berdasarkan kepada konsep 3F, iaitu fokus, fleksibel dan juga fast. Kami berusaha ke arah pencapaian hala tuju tersebut. F yang pertama merujuk kepada fokus, iaitu kami mempunyai sasaran yang jelas dalam sesuatu perkara. Fleksibel pula adalah perancangan yang strategik dan bersesuaian dengan persekitaran, manakala fast merujuk kepada kepantasan bertindak calon-calon tingkatan 5, bahawa tahun ini kita perlu bergerak pantas untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Dalam pada itu, kami juga mempunyai cabaran dan kekangan dari segi ICT dan dasar pendidikan digital KPM. Kerana sebagai sekolah yang berada di pedalaman, kami menghadapi kekangan dari segi kemudahan-kemudahan ICT yang sedia ada, kerana kami kekurangan kemudahan tersebut. Dan dari segi capaian internet dan capaian internet juga mempengaruhi pengurusan sekolah. Kerana kami maklum bahawa penggunaan ICT dasar digital sekarang ini sangat perlu, maka isu ini perlu kami ketengahkan sebagai satu usaha dan cara bagi meningkatkan kemenjadian murid dalam bidang akademik dan juga kurikulum. Alangan pemerintah yang terdapat di KMM, Kesultanan Melayu Melaka. SMK Lawas, sebuah sekolah yang memang tertua di Lawas, hampir 60 tahun. Jadi memanglah banyak cabaran yang kita hadapi. Tetapi kita dengan kepimpinan sekolah begitu komited untuk menghadapi segala cabaran sekolah yang begini. Dan juga SMK Lawas ini
dari segi bentuk muka buminya sangatlah mencabar. Susunan kelas-kelas dia tu ada yang di bawah bukit, ya, cikgu kena berjalan naik bukit turun bukit lah. Dan untuk student naik ke SMK Lawas juga dia perlu naik bukit. Kalau dulu anak tangga melebihi 200 lebih anak tangga, tetapi sekarang kita guna jalan bukit, sangat mencabar. Tetapi hasilnya positif. Student kita, pelajar-pelajar SMK Lawas sangat fit. Setiap pagi, awal pagi kita dah buat aktiviti jalan naik bukit. Ya, itu antara cabaran lah. Dan keadaan bangunan pun lama. Ya, walau macam mana pun cabaran-cabaran ini tidak mematahkan semangat kepimpinan sekolah, guru-guru untuk meneruskan membimbing anak-anak di daerah Lawas ini untuk mengejar impian mereka. Ya. Dan SMK Lawas dah banyak melahirkan pelajar-pelajar yang memang cemerlang, mendapat straight A's, dan sekarang ini berkerjaya yang saya rasa lebih 10 orang yang kita ingatlah yang sudah menjadi doktor, sudah menjadi profesional yang lain lah, macam engineer semua. Memang banyak kejayaan yang sudah dicapai. Di SMK Lawas, kami bukan saja memfokuskan bidang akademik semata-mata. Malah kami juga memberi tumpuan kepada bidang core curriculum, selari dengan hasrat kami untuk melahirkan murid yang seimbang berdasarkan falsafah pendidikan kebangsaan, dan saya sangat berbangga bahawa pencapaian bidang core curriculum SMK Lawas menunjukkan peningkatan yang ketara daripada masa ke semasa. Tahniah kepada unit core curriculum sekolah. Kami unit core curriculum SMK Lawas telah mendapat sokongan penuh daripada pemimpin sekolah. Khasnya Tuan Pengetua SMK Lawas, iaitu Tuan B. Aris. Matlamat utama unit core curriculum ini adalah untuk mengasah bakat dan mencungkil potensi anak-anak murid. Banyak bidang telah kami ceburi, khasnya dalam 3 bidang utama, iaitu unit beruniform, sukan permainan dan kelab persatuan. Dan banyak pencapaian telah kami kecapi. Adalah mustahil kalau setiap hal itu tidak ada kekangan yang dihadapi. Sama juga dengan unit core curriculum SMK Lawas, kami juga menghadapi kekangan. Kekangan yang kami hadapi adalah seperti kekangan kewangan, itu yang paling utama, kekangan kemudahan dalam peralatan sukan, dan kekangan dalam kemudahan dan infrastruktur sekolah. Namun, kami tidak fokus pada kekangan yang kami hadapi. Apa yang kami fokus adalah mengasahkan potensi dan bakat murid untuk ke peringkat yang lebih tinggi. Seperti bola ini. Kalau fokus kita pada bola yang uzur ini, kita tidak akan meraih pencapaian. Yang kami nak adalah melihat anak-anak murid ke peringkat yang lebih tinggi. Bola ini kita boleh selesaikan dengan bantuan dan kerjasama daripada semua pihak. Jaringan dan jalinan yang ada bersama dengan masyarakat tempatan, pemimpin-pemimpin masyarakat dan juga YB tempatan, kami telah mendapat sokongan penuh daripada semua pemimpin ini untuk menghantar pasukan kami ke peringkat yang lebih tinggi. Seperti taekwondo, kami telah menjaya menghantar taekwondo kami ke peringkat antarabangsa dan juga mendapat pencapaian yang cukup membanggakan. Dan baru-baru ini kami telah mencapai kejayaan dalam sukan olahraga, di mana SMK Lawas telah 3 tahun dahaga dengan pingat emas dan juara. Selepas 30 tahun, kami mendapat juara keseluruhan dalam olahraga MSSP 2024. Kejayaan ini adalah titik peluh daripada semua guru dan anak-anak murid. Begitu juga dengan pemimpin setempat. Tanpa sokongan dan kerjasama daripada semua pihak, semua ini tidak akan jadi. SMK Lawas! SMK Lawas! SMK Lawas! Sedia maklum bahawa SMK Lawas juga menempatkan murid-murid berkeperluan pendidikan khas melalui program pendidikan khas integrasi, iaitu PPKI. Sekolah ini merupakan satu-satu sekolah menengah yang menawarkan program tersebut di daerah Lawas. Jadi untuk di kelas pendidikan khas ataupun ringkasannya PPKI,
Jadi dalam BPKI ini kita masih tertakluk kepada pengurusan sekolah, di bawah pengurusan sekolah, dan pengurusan sekolah kita boleh saya katakan tip-top, wow, sebab daripada kepimpinan sekolah, daripada Tuan Pengatua, penolong kanan pentadbiran, PKM dan PKKOKO, semuanya menjurus untuk menyerlahkan pendidikan khas di SMK Lawas. Dan kita adalah sebuah sekolah yang satu-satunya ada pendidikan khas dari 2008 sehingga 2024, dan sekarang baru dibuka di sini beberapa satu. Cuma kita adalah role model untuk pendidikan khas di daerah Lawas, dan terima kasih pengurusan khusus Tuan Pengatua yang banyak membantu, banyak mengelola, banyak memberikan tunjuk ajar. Walaupun mungkin pengetahuan dalam pendidikan khas tidak ada, untuk bidang pengurusan pendidikan khas dia banyak membantu kami dan menyerlahkan bakat-bakat kepimpinan guru-guru di pendidikan khas, dan juga menyerlahkan kemahiran ataupun bakat-bakat kanak-kanak murid-murid OKI. Jadi untuk penolong kanan khusus penolong kanan pentadbiran yang sudah baru berbincang. Jadi terima kasih PKM, PKKOKO. Semua aktiviti yang kami buat di pendidikan khas sangat-sangat memuaskan bagi kami dengan kerjasama yang diberi oleh pihak pengurusan. Dan cabaran yang utama yang kami di pendidikan di sini, cabarannya adalah untuk 6-7 tahun kebelakang yang lepas, kecuali tahun ini lah, saya akan cerita sedikit, di mana kami masalah kekurangan guru. Dari 2008 sehingga 2021 seingat saya, cuma 2 orang guru saja. Cuma 2 orang guru untuk 4 kelas. Dan bermula daripada 2021 sehinggalah 2024 sekarang dah mencukupi daripada 2 orang menjadi 9 tenaga pengajar di pendidikan khas, dan kesemuanya adalah tenaga guru yang terlatih di pendidikan khas, kecuali ada yang 3 orang baru belum dibagi kursus. Jadi terima kasih Tuan Pengatua kerana fight untuk kita dapatkan guru pendidikan khas. Kemudahan mesra OKU di pendidikan khas di SMK Lawas ni pada 2022 hasil permintaan pihak pengurusan untuk membaik pulih sekolah, untuk membaik pulih kelas-kelas pendidikan khas, dan juga tandasnya, tandas, parking, tempat handrail, macam-macam lah. Kemudian itu semua sudah kita dapatkan, dan juga itu pun hasil daripada usaha-usaha pihak pengurusan. Terima kasih pengurusan mempercayai pendidikan khas sebagai satu unit yang kecil di sekolah. Terima kasih pengurusan. Dari segi harapan, saya berharap kekangan dan sumber yang terhad ini bukanlah satu alasan untuk kami terus berjaya atau untuk terus kami mengalah. Besarlah harapan saya sebagai pemimpin sekolah untuk melihat lebih banyak kejayaan yang dicapai dalam semua bidang, sama ada akademik maupun core curriculum. Seterusnya dapat melahirkan murid yang berkualiti. Usaha ini tidak dapat direalisasikan oleh saya seorang sahaja, tetapi memerlukan kerjasama yang erat daripada semua warga SMK Lawas. Hal ini demikian kerana masa depan anak-anak di SMK Lawas terletak di bahu kami sebagai pendidik. Mereka merupakan aset penting kepada negara yang menjadi penggerak kepada kepimpinan negara pada masa hadapan. SMK Lawas akan terus fokus, fleksibel dan fast dalam setiap perancangan dan setiap gerak kerja. Dari setiap sudut sekolah ini, kita dapat melihat dedikasi dan komitmen dalam membentuk generasi masa depan yang cemerlang. Sekolah Menengah Kebangsaan Lawas bukan sahaja tempat untuk menimba ilmu, tetapi juga sebuah komuniti yang menyokong dan membimbing murid untuk mencapai kejayaan. Kepimpinan di sekolah tidak hanya terhad kepada pengurusan, tetapi meliputi semua aspek dalam mewujudkan persekitaran pendidikan yang kondusif dan menyokong perkembangan holistik murid.
Kepimpinan yang berkesan akan memastikan bahawa sekolah mencapai kecemerlangan akademik dan pembangunan peribadi murid. SMK Lawas, kami maju dan terus maju.